Kalau mengikutkan Raja Mat Nasir ni sepupu dengan Raja Mansur yang pernah menjadi berkhidmat dengan di bawah Raja Azlan itu. Jadi dia orang ni dah peringkat yang dinasti yang keempat, tetapi dia orang ni boleh dikatakan beratur datuk. Jadi Raja Idris dengan Raja Pulut Muhammad ni dia adik-beradik lah. Dia orang ni berbingkan kepada Raja Ismail tadi, Raja Bendara Ismail. Sebab kalau mengikutkan keterangan yang lain, Raja Idris ni dia ayah dia adalah bendahara ala Iskandar. Kan? Kalau kita tengok dalam Salasilah yang dikatakan pada Salasilah masa pertabalan Raja Idris II, ataupun Salasilah daripada Raja Pulut Alam Shah tadi, dia boleh katakan dia Raja Nan ni tadi, Muhammad mengatakan begitu. Memang dia Ala Iskandar, bendahara Ala Iskandar itu ayahanda kepada Sandri I. Okey. Tetapi dalam keterangan senarai penyalaan gelaran bendahara di Perak sehingga 1952, maknanya dalam keterangan buku Cepaka Sari, dia ada menyenaraikan nama-nama Bendahara Seri Maharaja, Bendahara Perak, maknanya Raja Bendahara Perak. Okey. Bermula pada disebut sini adalah Megat Trawis, kan? Syarif Abu Bakar, muncul pula Raja Alauddin. Ya. Duli menyenaraikan 7 orang, iaitu Raja Alauddin, disebut itu almarhum Muhammad Shah, Bendahara Penyengah Hitam sebut itu, Raja Culan biar Raja Abdul Hamid, Raja Inu, Raja Radin, dan Raja Muhammad biar Raja Ibrahim. Sebenarnya Raja Muhammad, tapi di senarai itu Raja Muhammad. Mungkin mengikut keterangan daripada buku, bukan keterangan daripada senarai yang sebenar. Jadi dia orang ni adalah Raja Bendahara. Tetapi keterangan yang sebut kata Raja Idris tadi bin Raja Ismail ada sebut di sini. Dia bendahara yang senarai ke-18, Raja Idris, diubah gelaran Raja Kecil 10 bin Raja Ismail. Dalam buku estate macam mana pun dia ada sebut Sultan Ismail Shah. Baik pun dalam keterangan tentang kedatangan dari Persia ni, dia mengatakan Sultan Ali, kata konon-konon Sultan Ali ni mangkat menunggu lebih kurang dalam masa 2 minggu ataupun seminggu untuk dikemumikan sebelum datangnya nak dapatkan pengganti. Dia mungkin nak dapat pengganti, dia mungkin lambat pasal Persia. Maka masa nak ganti kan. Tetapi kalau ikut dalam Salasilah digantikan dengan Sultan Ali, digantikan dengan Raja Idris, Sultan Yusuf, Sultan Ali, Sultan yang digantikan dengan Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Sahabuddin, Sultan Ali, ya. Lepas itu baru Sultan Yusuf, lepas itu digantikan dengan menantu dia, itu Sultan Idris. Okay. Dalam senarai ini saya lebih tepat lagi pada senarai ini. Senarai ini Raja Idris bin Raja Ismail. Dia ini Raja Ismail disebut Raja Muda, Raja Muhammad. Okey. Di dalam buku Misal Melayu, untuk mengetahuikan bahasa Misal Melayu ni ada menyentuh semua nama-nama orang besar di Kerajaan Pacak, terutama gelaran Paduka Seri Raja Muda. Paduka Seri Raja Muda itu sebabnya semua Kesultanan Perak ni, dia kalau mengikut keterangan yang Salasilah yang tulis Sultan, tetapi kalau mengikut dalam buku Hari Pertabalan Sultan Idris II tu, memang sebut Salasilah tu semua menggunakan Paduka Seri. Paduka Seri Sultan Mahmud, Paduka Seri Sultan Iskandar. Di mana datangnya Paduka Seri? Paduka Seri tu bermakna buku tu dia mengikut gelaran yang disebut Paduka Seri Raja Muda ni. Paduka Seri Raja Muda ni benarnya adalah dalam keterangan buku Najib Tutasaban, buku surat 138 adalah Salasilah Kerajaan Pacak.
Di sini banyak berceritakan bahawa gelar-gelaran itu ada disebut dalam buku mistik dan ada disebut dalam buku Suratus-Suratin Selah Melayu sama Ahmad. Disebut situ Paduka Sri Raja Muda. Paduka Sri Raja Muda ni adalah bapa dia, ayahanda dia adalah Sri Wijaya Diraja. Dia tak sebut nama Paduka Sri Raja Muda itu siapa dan Sri Wijaya Diraja itu siapa. Tapi hasil perkahwinan Sri Raja Muda ni tadi dengan Tun Alam Meliri. Tun Alam Meliri ni mempunyai anak Tun Alam Khamis. Baru dapat cucu lagi. Maksudnya Tun Alam Meliri dapat cucu nama Tun Alam Seni. Ni anak Tok Kolah. Tok Kolah pula anak Tok Ngah Abdul Jalil, yang jadikan Sultan Abdul Jalil. Kita tak nampak dari segi keterangan yang dibaca dalam buku mistik ataupun tak sebut bahawa munculnya kerajaan Melaka yang katakan Sultan Muzaffar Shah apa semua kan. Tak nampak. Yang saya nampak Paduka Sri Raja Muda itu memang disebut dalam Misal Melayu dan disebut ada Sultan Iskandar apa semua ada. Tetapi nama-nama ni sebenarnya telah ditukar-tukar. Okay. Kalau Tan Perak, kalau dalam Suratus-Suratin disebut Tan Perak. Tan Perak ni sebenarnya dia ambil daripada nama Tan Saban, the Lord of the House of the Bendahara of Perak. Kalau kita tutupkan semua Saban sampai ke Bendahara of Perak ni tadi, kita tutupkan Saban hingga ke Of ni, dapat Tan Perak. Dia tak susah nak tukar tu. Dia disebut ada kerajaan pacak tu penghulu. Tan Perak ni dia pegang semua jawatan. Penghulu pun dia, Perdana Menteri pun dia, Bentara pun dia, Bendahara Melaka pun dia. Kesemua pegang. Lepas tu disebutkan paling Zerah Melaka tu, Parlimen Melaka yang bergelar Si Wijaya Diraja, sebenarnya Wijaya Diraja, Datuk Bongku. Itu gelaran daripada diambil daripada nama Tok Pajang Bongku. Kalau ada Perdana Bangsa tu, dia ambil di bawah sini namanya. Di bawah sini ambil daripada sebenarnya nama Perdana Menteri ni semua ambil daripada nama yang ada diwujud dalam kerajaan pacak. Bermakna Suratus-Suratin Selah Melayu ataupun Selah Melaka, nama-nama gelaran mereka tu diambil semua dalam kerajaan pacak ni. Amar Diwangsa, Perdana Wangsa, Permai Diwangsa. Mengapakah dia Tan Perak ni disebut penghulu Kelang? Tan Perak jadikan bentara. Sebab yang sebenarnya Datuk Wijaya Diraja ni tadi orang bentara. Sebab dia tak ada nama, tapi dia ubah nama Tan Perak. Perdana Menteri ni orang lain, tapi dia ubah ke Tan Perak. Penghulunya lain. Penghulunya ni tadi adalah Perdana Wangsa tu, Tok Inu ni tadi. Tok Inu adalah cucu pada Tok Ngah Jalil ni. Dia penghulu. Si Amar Diraja, Tok Panjang Tua. Si Amar Diraja Tok Panjang Tua ni adalah penghulu jawatan dia. Di bawah sini Amar Diwangsa penghulu rantau pacak. Nampak? Tetapi dibubuh kepada Tok Perak juga, menjadi penghulu. Tok Perak jadikan bentara, jadi Perdana Menteri. Tempat lain dibubuh penghulu. Perak dijadikan Bendahara Melaka. Bendahara ni pula tak depan Tok Perak juga. Semua jawatan pegang Tok Perak. Yang sebenarnya dia ambil dalam detail bentuk ni, bahawa dalam buku mistik disebut bahawa gelaran-gelaran tersebut semua berada di zaman Tan Perak semasa berkerajaan menjadi bendahara di Perak. Maknanya Tan Saban menjadi bendahara di Perak dulu. Semua gelang-gelang tu dibuatkan daripada nama Tan Saban, tetapi diwujudkan satu sejarah Melaka Tan Perak, dan memegang semua jawatan yang ada